Okay guys, dekat depan kita adalah CIM motor guys. Tiba-tiba dia keluar. Tiba-tiba je keluar dekat event ni. 250. Macam kita mesti tengok CIM motor ada 250 juga, tapi kita pakai CIM motor light lah. Yang versi ringan. Dia macam version Z250 Kawasaki tu. 2 silinder dengan Z250 SL. So version dia macam tu juga guys. Version dia macam tu. Tapi dia still 250. Okay, kalau tengok dia punya size pun dia agak kecil. Untuk orang-orang yang start main motor memang sesuai lah untuk awet-awet. Macam aku tak sesuai lah pasal aku dah biasa 2 silinder R25. Bila naik motor dia kelakar kan. Tapi dia punya dia punya frame dia memang ala-ala KTM. Pasal dia memang based on KTM. Engine pun based on KTM 200. Cuma dia reborn jadi 250. Okay, dia punya arm pun memang jenis macam ni, petak je. So memang untuk lightweight punya steering arm. Dia bukan jenis banana ke apa ke. Tapi itulah. Nama pun version lightweight. So untuk bahagian belakang dia dah siap bagi splash guard. Dah siap sunat lah sekali dengan signal. Lampu dia comel je. Dia ada lubang kat belakang. Ni lubang udara dia. Kan? Okay, tayar dia pakai 140 je guys. 140. Memang version light exhaust kat bawah macam KTM. Okay. Dia punya bahagian meter pun comel. Dia pakai macam meter calculator. Tak ada kunci nak tengok. Dia ada USB kat sini. Ada 2 version, satu USB A dan USB-C. Okay. Kunci dia kat sini. Dan ni standard lah. Untuk button-button ni banyak juga button dia. Ada horn, ada mode lah. Wow. Ni bahagian starter. Double signal. Lampu tinggi pun dah apa semua. Ini pun agak familiar lah. Dia punya lever ni capture version lah kata kan. Okay. Signal dekat bahagian sini standard. Lever standard, side mirror standard. Lampu dia agak garang juga guys. Agak garang juga lampu dia. Boleh tahan. Cantik juga. Lampu LED. Okay. Ada ABS, itu yang penting. Ada ABS. Motor sekarang tak ada ABS tak sah guys. Mesti ada ABS depan dan belakang. Okay, ada depan dan belakang. Ada ABS. Comel je guys. Untuk orang yang berat 60 kg ke bawah tu sesuai lah naik motor ni. Tak rasa lah motor tu berat. Kalau naik, dah biasa naik motor 250 silinder, badan berat lebih dari 70. Macam kurang sikit lah naik motor ni, rasa kelakar. Tapi cantik motor ni ikut kan guys. Cantik sangat. Ni ada kali-kali lain macam colour ni. Ni colour apa kita panggil hijau ke biru tak tahu. Sana ada colour warna, tentu pernah lihat colour dia. Colour dia colour grey. Grey tapi metallic lah. Ni colour yang orang kata low profile memang sesuai dengan colour ni. Okay. Tangki dia kecil guys, 12 liter. Sorry. Okay, kalau ikutkan dia punya performance pun biasa je, standard motor 250. Okay. Dia 249cc. Maksimum pun 20.5 kW ataupun sekitar 27 28 HP. Okay, maksimum torque pun 22 Nm of torque. Okay, untuk dia punya CI pun 795, agak rendah juga. Tangki 12.5, sorry. Tadi aku cakap 12 liter kan. Tangki dia 12.5. Okay. Ada ABS, LED dan ada USB. Dia boleh kata spek yang agak simple, tapi dia ikut peredaran masa lah. Ada ABS, ada USB, LED. Tu benda tu kena ada sekarang lah. Kalau tak ada memang menyumpah lah. Tapi untuk version motor macam ni, kalau boleh dapat harga sebanyak RM9,888 je guys, tak sampai RM10,000 motor ni. Tak sampai RM10,000. Gitu. So untuk orang nak start main motor kelas ke 250, nak upgrade LC ke, aku rasa motor ni sesuai untuk korang upgrade lah. Untuk starter pack orang panggil, starter pack. Sebelum upgrade ke 250 yang lebih advance, motor ni motor starter pack untuk korang. Okay. Nak belajar nak belajar main motor, semua motor ni lah. So kalau aku naik motor macam ni lah kedudukan dia. Ni. Okay lah.
Tinggi dia, kaki dia pun boleh lah pijak. Gitu. Dia punya onboard. Okay lah, cantik tak? Agak ringan.